Saya sekarang berada di Menara Public Gold di level 1. Alhamdulillah tuan-puan, di Menara Public Gold ni ada pelbagai jenis emas. Dan antara emas yang terbesar yang ada di Menara Public Gold adalah emas yang berketurunan 999 dan beratnya adalah 1000 ounce ataupun 31.1 kilogram emas. Jadi tuan-puan, dia kata tuan-puan nak mulakan simpanan emas, mana-mana syarikat pun okey. Apa yang diberitahu oleh mentor saya, dia kata kita nak menyimpan emas, kita boleh beli sahaja dengan mana-mana syarikat. Cuma, kita perlu perhatikan 5 perkara, 5 kriteria. Jadi tuan-puan, untuk kriteria pertama, kita mesti beli dengan syarikat yang bagi harga per gram dia rendah. Yang kedua tuan-puan, spirit value dia adalah rendah juga. Yang ketiga, stok tidak ada had. Jadi kalau kita tengok emas-emas dengan public gold ni sangat banyak dan tidak ada had. Maksudnya tuan-puan nak beli berapa banyak pun public gold boleh sediakan kepada tuan-puan. Yang keempat tuan-puan, cawangan public gold ni ada banyak. Sekarang dah ada 19 branch di Malaysia dan ada 7 branch di Indonesia. Dan yang kelima adalah syarat jual beli tak cerewet. Dia kata kalau kita nak jual emas-emas kita, boleh datang ke mana-mana branch public gold dan public gold akan terima emas tuan-puan walaupun daripada jenama syarikat lain. Anda kata tuan-puan nak mulakan simpanan emas bersama dengan public gold, boleh DM saya akan bantu guide sebaiknya. Assalamualaikum.